Malam raya pertama, 5 orang sahabat Amin, Fadil, Malik, Johan, dan Nizam berjalan kaki meronda kampung untuk mengumpul duit raya. Suasana malam yang disinari cahaya bulan menambah keriangan mereka. Ketika menyusuri jalan tanah merah di hujung kampung, mereka terlihat sebuah rumah besar yang tidak pernah mereka perasan sebelum ini. Rumah kayu itu tersergam indah, dihiasi lampu-lampu kelap-kelip yang terang. Bau kuih-muih semerbak keluar dari dalam rumah. Wow, rumah besar macam ni mesti kaya. Duit raya confirm banyak, kata Johan teruja. Tanpa berfikir panjang, mereka memberi salam. Pintu rumah terbuka perlahan-lahan. Seorang wanita muda yang jelita, berbaju kebaya merah dan bersanggul, tersenyum manis menyambut mereka. Masuklah anak-anak, jangan malu-malu, katanya lembut. Mereka berlima masuk. Di dalam rumah, suasana sungguh meriah. Hidangan kuih-muih tersusun di atas meja. Nasi minyak, rendang, lemang, dan dodol tersedia untuk mereka. Mereka dijamu dengan penuh kemesraan. Saya bagi duit raya untuk semua, kata wanita itu sambil menghulurkan sampul hijau berisi wang kertas tebal. Kelima-lima mereka bersorak gembira dan segera mengucapkan terima kasih sebelum keluar dari rumah itu. Namun, sebaik sahaja kaki mereka melangkah keluar, senyuman di wajah mereka bertukar menjadi ketakutan. Rumah yang megah tadi hilang. Sekeliling mereka berubah menjadi hutan belantara yang gelap dan menyeramkan. Tiada langsung tanda-tanda rumah atau jalan kampung tadi. Apa ni, mana rumah tadi? Amin berbisik cemas. Mereka melihat sampul duit raya di tangan. Wang kertas yang mereka genggam kini bertukar menjadi daun-daun kering yang reput. Mereka tersentak. Ini bukan rumah biasa, kita kena keluar dari sini cepat, kata Nizam sambil menarik tangan rakan-rakannya. Mereka berlari tanpa arah, meredah semak dan pokok-pokok besar. Nafas mereka tercungap-cungap. Setelah berlari sekian lama, tiba-tiba mereka kembali ke jalan asal, kampung mereka. Keadaan kembali seperti biasa, rumah-rumah jiran mereka ada di tempatnya. Mereka berasa lega tetapi bingung dengan apa yang berlaku. Aku rasa kita masuk rumah bunian tadi, bisik Malik, mukanya pucat. Mereka semua terdiam. Duit raya yang bertukar menjadi daun kering menjadi bukti pengalaman misteri mereka. Sejak itu mereka tidak pernah lagi meronda malam-malam mencari duit raya.